Baru-baru ni aku dah tukar getah pipe yang untuk masuk ke dalam tangki tandas yang D. Okay, aku dah tukar ni getah pipe yang baru ya. Sebelum ni getah pipe ni kotor, so aku ganti yang baru lah. So dia macam getah plastik macam tu lah. Cuma aku pakai tak sampai 1 hari dah bocor. So malam-malam ni nak tidur tiba-tiba terdengar bunyi bocor. Bocor macam ni. Alamak, macam mana boleh bocor ni? So aku pergi kedai, cari getah pipe untuk tangki tandas yang baru yang jadi macam dia, yang macam besi, harap tahan lama sikit lah. Okay, sekarang kita pasang yang baru. Okay, dah siap. So kita try buka air, tengok air ada keluar tak. Nampaknya tak ada bocor lah, harap tahan lah. So kalau korang berminat dengan getah pipe yang jenis besi macam ni untuk